ikan kering caru masak lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel Azlan Moodyan ya. Sedikit tu sama dicecah, banyak sama kita lapar. Kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuk Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura, semua mak mengharapkan yang biasa dirahmati Allah. Kalau tak sihat jangan bertangguh, jangan melengah, jumpalah pakar perubatan, kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati. Okay, straight the point. Just a very simple menu. Kita nak masak ikan kering caru masak lemak nanas. Ini ikan caru hasil buatan sendiri. Look at that. Mak kepakkan macam ni, jemur. Tak busuk, tak berulat sebab mak gunakan jaring. Ada kita masak ni, nampak ni. Nampak? Dia punya kering pun cantik. Cantik. Nanti mak potong lah. Kulitnya mak tak buang. Nanti masa nak makan tu kau buanglah kulitnya kan. Ni. Jom kita tengok. Dan ada juga ikan tuka pun menjadi cantik. Kita tengok. Nanas ni mak akan kupas. Tetapi sebelum tu kita tengok antara bahan yang diperlukan. Nak masak lemak pasti ada santan kan. Gunakan santan kara. Serai ni sebatang. Kemudian ni bawang putih. Bawang kecil. Kunyit. Halia dan cili padi. Mak gunakan perahan limau kasturi. Bawang putih nanti mak ambil dalam freezer ya. Nanas ni mak nak kupas. Sekejap ya. Sekarang ni mak kupas nanas. Mak gunakan 2 biji nanas ni MD2 hasil sendiri punya kebun. Tebalkan sikit sebab malas nak buang mata dia. Kau tak kena buat 2 kali, nak mata dia malas. Dan nanti dalam manis. Masak lemak kan kuah dia. Kenapa mak terkial ni? Tangan kau tahu kan tangan mak sebelah ni. Sakit. Dah tak sempurna tak macam dulu. Tu. Tapi nanas ni mak akan rebus dulu Mak rebus buang air pertama. Sebab apa? Mak takut nanti mak punya santan cair. Kalau menurut kita Hamsha Misha, channel Hamsha Misha, cuma kau pergi tengok Hamsha Misha. Dia kata dia tak. Dia terus masak. Kau tak silap mak lah. Dia kata macam tu. Mak tak. Mak punya cara, mak buang air pertama. Sebab kau tak nanti, santan kita tu cair mai. Nak cerita pasal kes kena langgar tu. Kesian ustazah tu. Macam mana? Dia tak ada niat. Sekolah mana tu? Kat Kelantan. Sekolah Teluk Mas. Tanjung Mas. Teluk Mas. Tak. Kesian dia. Macam mana tu? Macam mana? Tekanan ke apa ke? Pressure ke apa? Tak tahulah. Langgar budak mati tu. Macam mana tu? Nanas ni macam kecil pula. Buang dia. Okay. Ni 2 biji. Cukup lah kasi 2 biji. Ni mak nak buang dia punya sisa sekejap. Jangan ke mana. Okay, mak lagi rebus sekejap Mak masuk ni. Mak rebus. Sementara tu kali ni mak nak tumbuk. Bahan-bahan ni mak nak tumbuk. Sekejap mak lagi rebus. Kali ni mak nak tumbuk. Kita tumbuk. Dengar-dengar itu lesung telah berbunyi. Sebulan puasa kini tiba hari raya. Lalu orang kata beduk kan. Habis ni lesung. Kali ni mak pakai lesung je lah. Tumbuk je lebih kurang. Sekarang macam-macam kes Macam-macam kes kita dengar. Sana sini dengar. Tapi paling banyak mak tengok sekarang ni berlaku yang dekat Kelantan, dekat belah-belah Kedah. Kes kecurian, kes rompakan. Yang baru-baru ni pula yang sengalnya. Yang sengalnya pemandu bas. Mak kena sebut sebab benda tu dah disebut-sebut Seri Maju Express. Daripada TBS ke Lakin ke mana. Adakah dia memandu? Dia memandu
ada perempuan duduk atas riba dia. Kau bayangkan? Tak ke bahaya namanya, ya Allah. Hai. Benda tu sekarang kau pergi mana-mana pun CCTV ke apa, dashcam semua ada. Kau tak boleh nak lari dek. Ayo orang nampak. Orang nampak perbuatan kau. Sekarang benda sikit viral Tak adanya kau kata AI. Dah masalah kau. Banyak pula bawang tadi. Cukup lah ni. Ni kita tumbuklah sampai selesai. Macam mana sekarang ni? Kalau kau buatlah sesuatu perkara tu, bertindak tu, kata berfikir dulu. Kes ni kereta masuk ke dalam kantin, kereta termasuk dalam kedai, terbabas, kereta aksiden sana sini, yang penunggang motor kena melambung, pemandu mabuk. Ya Allah, macam-macam kes. Hai, macam mana tu? Ya Allah, hai. Orang yang tak bersalah jadi mangsa. Ya Allah, tak tahu nak cakap. Macam mana tu pening kita. Ni tumbuk sampai selesai. Dah. Mari kita masuk buka santan. Kita buka santan ni. Tengok santan ni pekat. Kan? Kita gunting. Okey. Kita taruhlah air. Buat kuah. Sekejap. Ini nanas. Besarkan api. Tu. Besarkan api. Tu kita masuklah kita punya nanas. Sekejap mau buang air dia. Ada sikit air. Kita masukkan nanas tadi. Senang je Apa yang ada ni? Okey. Lepas tu kita masukkan bumbu-bumbu yang telah kita potong tadi. Okey. Tangan mak bersih. Kau jangan nak jadikan isu. Mak masukkan. Itu. Ambil air dalam lesung sikit. Okey. Tu taruh dalam sinki. Kita odaklah. Nampak? Kita masukkan serai. Dan juga daun. Kunyit. Masukkan serai. Senang kan? Nampak? Kuning dia cantik. Kau masukkan secukup rasa Maggi. Jangan banyak-banyak sebab ikan tu masin. Kalau ada mendidih, kita masukkan ikan kering. Dimakan dengan mak dah goreng tahu ya. Mak dah goreng tahu. Ni tahu mak dah goreng, nak makan dengan sambal kicap. Sambal kicap dah ready. Mak nak potong. Mak nak perahkan limau. Mana gunting mak pakai gunting. Kita tengok je sampai dia mendidih. Kita perahkan limau. Okey, tergodak. Kita dah boleh junamkan, tak payah tunggu dia tu. Ikan masin tadi ni. Kita masukkan ikan tuka tadi ni. Ada 2 keping. Kita masukkan kita punya ikan kering. Ikan kering. Apa ni? Ikan kering. Alah. Apa ni? Ikan kering. Caru. Kita masukkan sampai dia mendidih. Sambil-sambil tu kita cotis sekejap. So, apa-apa pun mak nak cakap, kalau kau nak bawa kereta, sama ada kereta kau mewah ke, kereta B40 ke, kereta memang orang kata kereta racing ke, kereta apa. Kau nak memandu tu kau kena agak-agak benda ni.
Kau kena agak-agak. Sebab kelajuan tu sebenarnya boleh membunuh. Kalau apa-apa yang berlaku, kau tak sempat nak membrek. Melambung kalau kau brek. Brek emergency kereta kau melambung. Dia boleh buat maut. So, kalau nak pergi kerja, kau keluar awal. Kau atur perjalanan. Ada orang dia nak kerja pancat. Mak tahu. Sebab rakan-rakan mak ramai kerja kan. Nak kerjakan pancat jabatan kerajaan ni, kau faham kan? Kalau datang lewat 3 hari betul-betul, ambil kau. So, dia nak kerja pancat tu yang belum berlomba tu. Bahaya ya, memang bahaya. So, gerak awal. Ni sekadar nasihat je. Terpulanglah pada masing-masing. Kalau laju sangat pun, teruk. Tambah sikit lah. Okay. Simpan balance-nya untuk esok. Dah hujan. Alhamdulillah, syukur. Kau jangan komen lantai rumah mak. Itu memang ini rumah mak Kau tunggu rumah baru. Nampak? Sampai dia mendidih, jangan kau ada mana. Okey, ni hasil kejadiannya. Nampak? Cantik kan? Simple je minum ni. Setanding dengan rembayung. Nampak? Oh, panas. Setanding dengan rembayung ya. Jangan main-main Sebab ni. Kena nenas MD2. Serai nampak ni. Ada serai, ada daun kunyit. Bau aroma dia naik. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kenapa mak makan? Nak buktikan pada you all. Memang sedap. Sebab dia panas. Tengok muka mak. Sebab dia panas. Bukan kaleng-kaleng Oh, sedap. Ni ikan carunya, dia jadi lembut isi dia, nampak? Dia jadi lembut. Nampak? Dia jadi lembut. Jadi kulit ni kita boleh sisirkan. Ni, kita kopek je, nampak? Nampak? Senang kan? Senang. So, biarkan. Ni hasil ikan kering buat sendiri. Bersih, cantik dan tak bau. Sebab lalat tak masuk waktu berjemur. Jadi mak kata tak boleh lama-lama lah. Sampai sini je lah konten mak. Cuma nak saya kat you all. Apa yang mak cakap tadi, muhasabah diri itu penting. Kalau menghadapi tekanan, kau carilah sesuatu alternatif lain untuk kau tenangkan jiwa. Hilangkan stres kau tu. Kalau stres sangat pun memandu nanti tak sempurna. Itu yang berlaku macam-macam. Jadi nak memandu pun hati-hati, jangan terlalu ikut nafsu, jangan laju sangat. Bahaya. Kita elok-elok, orang lain yang hentam kita pula. Pemandu mabuk, kes pemandu mabuk ya. Macam-macam. Tapi walaupun pun minta-minta kita dilindungi dan dicatat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okeylah, mak rasa sampai sini saja konten mak. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tekadkan batasi hiasi pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu. InsyaAllah bahagia yang akan mengiringi. Like, share dan komen. Baru nak gabung, please welcome to my channel. Lambat laun macam mana pun mak akan balas. Minggu depan dah mula sibuk kembali. Kerana sukan Kejora Dun Selatan. Mak jadi apa? AJK Ketua Lompat Jauh katanya. Okey, walau apapun, kerja tetap diteruskan. Dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tengok. Yummy.